Suasana pagi ni terasa lain dari biasa. Lagi 5 hari dah nak raya. Suasana tadika pun makin meriah. Masing-masing dah tak sabar nak cuti sekolah, nak balik kampung, nak pakai baju baru. Good morning. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Siapa tahu kita ada berapa hari lagi nak raya? Berapa? 5 hari lagi. Ini Teacher Kila. Teacher Kila seorang yang penyayang. Anak-anak Kinder Hive semua sayang dia. Siapa yang dah beli barang raya? Saya. Ini Heather. Setiap tahun, mama dia belikan baju raya baru. Tahun ni, baju raya dia warna biru. Mak saya belikan baju raya warna biru. Wah, cantiknya baju raya Heather. Saya ada kasut raya baru. Ini Aiden. Cita rasa dia tinggi. Kasut mestilah macam dewasa. Aiden tahu apa yang dia nak. Cantik tak kasut raya baru saya? Cantiknya kasut raya Aiden. Teacher. Ini Salahuddin. Salahuddin tak boleh kalah dengan kawan-kawan lain. Mesti dia nak juga. Baru beli jam raya katanya. Saya ada jam baru. Teacher. Ini Endra. Kalau ada Heather, mesti ada Endra. Sayang sungguh dekat abang. Saya ada sampai baru. Wah, ya ke? Mana samping Endra? Adik tu abang punya. Punya. Tapi tu abang punya. Punya. Aileen. Awak okey? Ini Aileen. Tahun ni, mama dia tak belikan baju raya. Tapi tak apa. Aileen tetap paling manis. Saya tak ada baju saya. Saya baru baju mama. Tak apa Aileen, tak beli baju baru pun tak apa. Baju lama pun tetap cantik kalau kita pakai dengan hati yang tenang. Teacher dengar suara Uncle Ustaz lah. Siapa nak dengar Uncle Ustaz cakap apa? Saya. Saya. Okey, jom. Iya, memang raya seronok. Bila kita boleh sunnah Nabi pakai baju baru, kita boleh ziarah orang yang kita sayang, kita boleh jumpa ramai orang. Tapi kalau kita nak menunjuk ke orang baju baru kita, kesian kawan-kawan. Untuk pengetahuan anak-anak ustaz, tak semua tahu kawan-kawan kita ada baju baru. Mungkin mereka pakai baju yang sebelum ni. Nanti kesian kawan-kawan. Sebab tu raya, dia bukan tentang siapa yang paling terror, paling hebat. Raya ajak kita untuk berkongsi. Kita kena share. Haida, kita ada benda nak buat kan? Betul. Kamu nak dekat surah tu. Aileen. Ya? Betul tak? Saya tak jaga hati awak semalam. Apa? I faham. Sorry, Aileen. Aileen, awak boleh pakai baju raya nanti. Thank you. Sama-sama. Morning. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Semua nampak ceria lah today. Apa yang teacher terlepas ni? Kami nak sabar nak raya. Raya bukan tentang barang baru. Tapi raya kena kongsi gembira. Alhamdulillah. Itulah semangat hari raya. Kami dari Kinder Hive ingin mengucapkan Selamat Hari Raya!